Hai, Assalamualaikum. How I wish I do not want to show my face tapi saya kena juga. So basically kalau korang tak tahu, saya YTP Mara Scholar, Alhamdulillah. Lagi benda saya kena buat, which is saya kena tulis essay. Essay tentang diri saya, family saya, and also my future goals, as well as tentang saya punya perjalanan kerjaya. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Tak banyak pun, dia buat scoping je, surat dia. Tapi dia ada format yang dia minta lah. My room is a mess. Korang rasa okey ke banyak ni barang? Normal ke? Ni macam pakaian-pakaian yang macam undefined lagi. Saya tak letak lagi. Luggage. Korang rasa normal ke banyak ni? Ada lagi dua botol. Okay, so saya dah separuh jalan dah. Saya macam tak percaya sebanyak itu je. Hai, Assalamualaikum. Let's do this. So basically sikit lagi bendanya, which saya macam ada beberapa benda lah yang saya terlepas pandang, which is ada IC yang saya nak kena palangkan. Tapi for now, saya nak berhenti sekejap. Sekarang ni saya nak buang sampah dulu. Hai, Assalamualaikum. So untuk pengetahuan, semalam dah buka-buka dah baju-baju yang undefined tu. Packing lah semalam dalam 2 luggage ni, muatkan apa yang boleh muat. Ini adalah baju-baju kemeja tu, saya susun kat sini. Ini pula macam seluar slack and also baju-baju Melayu. Yang saya sangkut tu macam yang saya agak-agak lah guna dalam tempoh seminggu sebab saya nak iron. Kita nak iron semua, betul tak? Untuk urusan borang YTP, Alhamdulillah settle. Dah siap dah duty stamp. So itu je, wish me luck, bye.